Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, dalam suasana Syawal yang masih meriah, kita dapat berkumpul untuk meneliti sebuah cerpen yang syarat maknanya, iaitu Cinta Si Pemain Pedang, karya Syekh Muhammad Zakir Syed Rahman. Saya, Tuan Haji Muhammad Ahmad Hamizan, selaku pengacara anda akan memandu wacana ini dengan harapan suasana santai tapi penuh ilmu. Ibarat bak kata pepatah, bagai air yang tenang, jangan disangka tiada arus. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, eloklah saya memperkenalkan penulis dan biodatanya. Syekh Muhammad Zakir lahir pada 4 Februari 1969 di Kota Baru, Wai Kelantan, dan dibesarkan di Pulau Pinang, anak-anak Mami Jarum, dan Selangor. Beliau mula menulis sejak 1990 dan telah memenangi pelbagai anugerah termasuk Hadiah Sastera Malaysia 1994 dan 1995, Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2010 dan 2011, serta Sea Right Award pada tahun 2011 dan dinobatkan sebagai sastrawan Kelantan pada tahun 2023. Beliau mahir dalam menulis cerpen, puisi dan novel dengan gaya majis dan katarsis seperti peribahasa Melayu, di mana ada kemahuan, di situ ada kejayaan. Usaha beliau menghasilkan karya yang syarat dengan nilai, moral dan estetika. Sebelum itu, saya juga akan membentangkan tentang sinopsis cerpen Cinta Si Pemain Pedang ini. Cerpen ini mengisahkan Saf yang merupakan seorang pahlawan pedang yang hidup untuk melindungi tuan tanah setelah sistem feudal rumah runtuh. Saf menjadi perompak rupahan. Pertemuan Saf dengan Hasha menjadi titik perubahan dalam hidupnya, daripada mempercayai pedang kepada memahami cinta, keadilan dan Tuhan. Tragedi kematian Hasha akhirnya membawa kepada transformasi rohani Saf. Jadi pada malam ini, saya dan tetamu-tetamu jemputan saya akan mengkritik tentang cerpen Cinta Si Pemain Pedang ini daripada aspek kritikan penganalisisan. Sebelum itu, saya juga akan jelaskan maksud kritikan penganalisisan. Kritikan penganalisisan bermaksud menyelidik sesuatu karya untuk mengetahui keadaan sebenar, termasuk menentukan kedudukan, prestasi dan pencapaian karya tersebut. Aspek penganalisan termasuk menentukan kedudukan karya dalam tradisi atau genre, menilai mutu penceritaan, watak dan bahasa, menyelidik konteks sosial, budaya dan nilai, seperti peribahasa Melayu, bagai aur dengan tebing. Kritikan penganalisisan membantu kita memahami hubungan antara karya dan konteksnya. Hadirin sekalian, kita bertuah kerana dapat bersama 3 orang gadis yang cantik jelita, anggun bak bidadari syurga, yang juga mahir dalam dan pakar dalam bidang masing-masing. Bak kata peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Eloklah untuk tetamu-tetamu jemputan kita memperkenalkan diri kepada saya dan juga hadirin yang ada pada malam ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Anisha Zuani binti Fazil. Saya merupakan Profesor Doktor dan telah berkecimpung dalam bidang sastera lebih kurang 20 tahun. Saya juga berasal daripada Hulu Selangor, Selangor. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Saya Nur Ada Husna binti Gaswadi. Saya merupakan Doktor Falsafah dalam bidang kesusastraan Melayu. Saya tinggal di Kuala Lumpur. Seterusnya, terima kasih kepada saudari Ada Husna. Jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Nama diberi Siti Nurhana binti Muhammad Hamid, merupakan Profesor Falsafah, Doktor Falsafah dalam bidang kesusastraan dan kebudayaan Melayu. Telah berkecimpung dalam bidang ini selama 10 tahun. Baru sahaja, mohon diajar. Terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu jemputan kita pada malam ini. Orang yang datang pada malam ini, orang yang hebat-hebat belaka. Saya pun takut duduk di sini dengan orang-orang hebat. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu jemputan kita. Jadi pada masa yang sama, marilah pula kita kenali pandangan mereka dengan lebih dekat tentang cerpen Cinta Si Pemain Pedang ini.
sedikit selitannya kita masih di bulan Syawal, jadi suasana kita hari ini masih terasa mood raya. Jadi saya akan utarakan soalan yang pertama kepada tetamu jemputan kita yang pertama, iaitu Profesor Dr. Anis Syazwani. Jadi Doktor, apakah pendapat Doktor tentang kepentingan kritikan sastra dalam menilai karya-karya sastra seperti cerpen, terutamanya dari sudut tema dan mesej? Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis atas soalan yang dikemukakan sebentar tadi. Baiklah, saya amat berbesar hati pada hari ini kerana dapat bersama-sama dengan hadirin semua untuk membicarakan tentang plot cerpen Cinta Si Pemain Pedang. Baiklah, hadirin, cerpen ini mengisahkan tentang Saf yang merupakan seorang pahlawan muda yang digelar sebagai si pemenggal kerana setiap musuhnya akan berakhir tanpa kepala. Jadi pada awal cerita, Saf digambarkan sebagai watak yang keras dan hidup penuh dengan pedang. Namun, apabila sistem feudalnya melindungi dirinya runtuh, Saf menjadi pahlawan tanpa tuan dan hidup sebagai perompak dan pembunuh upahan. Seperti yang ditegaskan oleh Ungku Maimunah Tahir, analisis sastra perlu meneliti watak dalam konteks sosial. Maka, perubahan status Saf mesti dibaca sebagai manifestasi struktur sosial yang menindas. Baiklah, plot berubah apabila Saf bertemu dengan Hasha yang merupakan gadis yang membawa suara rakyat yang tertindas. Konflik dalaman Saf tercetus apabila pedang sebagai tuhan dengan perasaan cinta yang mula menjalar dalam dirinya. Dalam perspektif Asma Haji Omar, pembacaan teks perlu mengambil kira latar budaya dan nilai tradisi. Jadi Hasha di sini berfungsi sebagai agen nilai alternatif yang menyoal norma feudal. Jadi klimaks berlaku apabila Saf mengetahui Hasha ialah anak kepada pemimpin yang pernah dibunuhnya. Jadi tragedi kematian Hasha di Saf menjadi bukti pengorbanan cinta. Pengakhiran cerpen menampilkan Saf yang akhirnya membuang pedang dan menandakan transformasi rohani dengan cinta yang lebih tajam daripada mata besi. Dari sudut bahasa dan struktur, seperti yang ditekankan oleh Nik Safian Karim, teknik simbolisme pengarang memperkukuh mesej moral dan psikologi watak. Jadi pedang melambangkan kekuasaan kuasa dan Hasha melambangkan keadilan. Jadi apa yang dapat saya simpulkan di sini ialah cerpen Cinta Si Pemain Pedang bukan sekadar kisah seorang pahlawan, tetapi alegori sosial tentang perjuangan menentang kezaliman dan pembebasan rohani melalui cinta. Itu sahaja pandangan daripada saya. Terima kasih Profesor Dr. Anis Syazwani atas penerangan yang sangat jelas. Penerangan Prof sangatlah bermakna dan hujah Prof sangatlah saya kagum dengan segala keterangan yang sangat jelas. Berdasarkan pandangan Prof, kita dapat lihat bahawa kritikan sastra memainkan peranan penting dalam membantu pembaca memahami tema dan mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui analisis yang teliti. Tema seperti perjuangan, keadilan dan transformasi rohani dapat difahami dengan lebih mendalam, bukan sekadar di permukaan sahaja. Jadi, kalau kita lihat dari sudut yang lebih luas pula, saya akan utarakan soalan ini kepada tetamu jemputan kita yang kedua, iaitu Dr. Alia Husna. Jadi Doktor, bagaimana kritikan sastra membantu pembaca memahami nilai moral, sosial atau budaya dalam sesebuah cerpen? Baiklah, terima kasih kepada pengurusi majlis kita yang segak berjurnalis sengkit hari ini. Berdasarkan soalan yang diberi, saya akan menjawab dengan seikhlas hati berdasarkan pengalaman, pemahaman dan kajian saya selama ini. Para hadirin sekalian, saya ingin berkongsi tentang bagaimana kritikan sastra dapat membantu pembaca memahami nilai moral, sosial dan budaya dalam cerpen yang akan kita kemukakan sebentar lagi. Cerpen kita pada hari ini ialah cerpen Cinta Si Pemain Pedang karya S.M. Zakir. Beliau merupakan tokoh
Hashim Awang. Definisi cerpen ini tergolong dalam ragam kesusastraan yang dinamakan sebagai cerita atau dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai fiction. Seperti yang kita tahu, cerita ini merupakan salah satu pemikiran atau penulisan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada masyarakat. Kita lihat kepada watak utama dalam cerpen ini, iaitu Saf. Saf merupakan seorang pemain pedang yang handal. Pada peringkat awal, beliau merupakan seorang yang beliau dilambangkan sebagai individu yang tidak meletakkan kepercayaan kepada Tuhan. Sebaliknya, beliau lebih bergantung kepada pedang atau kekuatan fizikal sebagai penentu takdir hidup. Kemana-mana sahaja beliau pergi, pastinya pedang tersebut akan berada sentiasa bersamanya. Analisis berdasarkan watak utama ini menunjukkan konflik dalaman yang berasaskan keangkuhan, di mana Saf lebih mengutamakan kekuasaan berbanding dengan keimanan. Namun, perubahan ketara berlaku apabila pedang yang menjadi simbol kekuatannya berakhir dengan darah insan yang paling dicintainya, iaitu Hasha. Kritikan terhadap watak utama ini membantu pembaca menilai kesan tindakan manusia dan memahami bahawa nilai moral tidak dapat dipisahkan daripada keimanan. Pengorbanan Hasha yang sanggup mempertaruhkan nyawa demi menegakkan kebenaran telah membukakan kesedaran dalam diri Saf tentang hakikat kehidupan sebenar, bergantung kepada Tuhan. Pengarang S.M. Zakir meletakkan peristiwa kehilangan ini sebagai medium yang menunjukkan bahawa cinta yang tulus bukan sekadar emosi, tetapi mampu menjadi ejen transformasi spiritual, seperti yang diceritakan panel pertama tadi. Melalui kritikan dalam tema ini, pembaca dapat memahami nilai moral seperti pengorbanan, keinsafan dan peluang kembali kepada Tuhan. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada tetamu jemputan kita yang kedua. Menarik tu Dr. Alia Husna. Jelas bahawa melalui kritikan sastra, kita bukan sahaja memahami jalan cerita, tetapi juga dapat menelusuri moral, sosial dan budaya yang dibawa dalam cerpen ini. Pengorbanan, kasih sayang dan keinsafan yang ditonjolkan memberi kesan yang besar kepada pembaca untuk berfikir dan menilai kehidupan yang sebenar. Jadi jika kita perhalusi lagi dari sudut watak pula, saya ingin bertanyakan kepada tetamu jemputan kita yang ketiga untuk memberikan hujah tentang apakah peranan kritikan sastra dalam menganalisis watak dan struktur cerita untuk menilai keberkesanan karya. Jadi terima kasih kepada saudara pengerusi kerana memberikan peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit sebanyak mengenai cerpen yang telah diceritakan tadi. Jadi, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Seperti mana yang tadi saudara pengerusi telah menceritakan, hari ini kita akan membincangkan mengenai cerpen yang bertajuk Cinta Si Pemain Pedang. Dengar tajuk pun kita dah tahu watak utamanya siapa, betul kan? Jadi, jika tadi panel 1 dan panel 2 telah menerangkan tentang plot dan tema yang diceritakan dalam cerpen ini, baiklah saya membincangkan pula mengenai watak yang ada dalam cerita Cinta Si Pemain Pedang. Sebelum saya masuk kepada watak dalam cerita Cinta Si Pemain Pedang ini, saya akan ceritakan dahulu. Dalam cerpen ini, kita mempunyai 3 kelas utama, iaitu kelas Tuan Tanah, kelas Laskar dan kelas Pekerja. Seperti mana tadi Tuan Pengerusi telah menceritakan sedikit sebanyak tentang sinopsis dalam cerita pendek ini. Jadi, cerpen ini mengandungi watak utama dan watak sampingan. Seperti mana tadi panel-panel telah menerangkan, watak utama dalam cerita pendek ini adalah Saf. Saf merupakan seorang rakyat yang tergolong dalam golongan Laskar. Jadi apa sebenarnya golongan Laskar ni? Jadi golongan Laskar ni berfungsi sebagai pelindung yang akan melindungi Tuan Tanah dan keturunan Tuan Tanah. Namun terdapat beberapa masalah sedikit atau kritikan terhadap watak Saf ni. Watak Saf
dikenali sebagai seorang yang sangat-sangat berani, sehingga kan tadi panel 1 pun dah menerangkan bahawa watak Saf ni digelar sebagai si pemenggal. Pergi mana sahaja, merantau di mana sahaja, cara dia membunuh seseorang itu adalah dengan memenggal kepala mangsanya. Namun daripada menurut Profesor Dr. Awal Salian, watak ini mempunyai sifat yang keganasan melampau. Ialah ia pun dah digelar sebagai si pemenggal. Sudah teranglah bahawa Saf ini tidak boleh dicontohi. Walaupun Saf ini adalah watak yang sangat-sangat hebat dan berani, tindakan ini menunjukkan sifat tidak berperi kemanusiaan dan terlalu dikuasai oleh kekuatan fizikal tanpa nilai belas kasihan. Ialah dalam Islam pun kita ada syarat-syaratnya, tidak bolehlah kita membunuh seseorang sesuka hati dan dengan cara yang tidak sopan dan tidak berperi kemanusiaan lah. Selain itu, ego dan keangkuhan watak ini, walaupun kehebatan Saf menyebabkan dia menjadi pencabar yang digeruni, namun hal ini juga boleh dikritik sebagai lambang ego yang sangat-sangat tinggi kerana dia sentiasa mencari kemenangan dan kehebatan dirinya sendiri. Selain itu, kita adalah watak sampingan, iaitu watak tuan tanah. Jadi, watak tuan tanah ni digambarkan sebagai satu watak yang gila kuasa. Kerana tuan tanah ni dia akan mewariskan tanahnya kepada keturunan sahaja. Dan apabila terdapat sesiapa yang ingin mengambil tanah tersebut, sudah pastilah golongan Lashkar ni akan melindungi tuan tanah daripada mangsa-mangsa ataupun pencabar yang cuba mencabar tuan tanah. Selain itu, dari segi pendapat Muhammad Haji Saleh, watak tuan tanah ini mengandungi unsur kuasa yang menindas. Tuan tanah digambarkan sebagai golongan yang berkuasa yang mengawal rakyat dan pahlawan seperti Saf. Hal ini boleh dikritik sebagai simbol sistem feodal yang menindas dan mempergunakan kekuatan orang lain demi kepentingan sendiri. Sekali mestilah watak Hasyah, iaitu watak yang telah menjadi satu titik pusing kepada Saf, daripada seorang yang sangat-sangat kejam kepada seseorang yang mempercayai tentang Tuhan, keadilan, tauhid dan sebagainya. Jadi sudah terang lagi bersuluhlah bahawa kritikan keseluruhan watak dalam cerpen yang kita dapat rumuskan ialah walaupun seseorang itu kuat dan keseimbangan dan hebat seperti Saf, kekurangan nilai kemanusiaan dan keseimbangan emosi boleh menjadikan watak tersebut tidak sempurna. Cerpen ini secara tidak langsung mengkritik sikap manusia yang terlalu mengejar kuasa dan kehebatan sehingga lupa tentang Tuhan dan keabadian. Itu sahaja daripada pendapat saya. Terima kasih Profesor Dr. Siti Nur Fahana atas hujah yang syarat dengan maknanya. Daripada penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahawa kritikan sastra membantu kita menilai watak dan struktur cerita dengan lebih menyeluruh. Watak seperti Saf dan Hasyah bukan sahaja berfungsi dalam penceritaan, tetapi juga membawa mesej moral dan menggambarkan realiti kehidupan manusia. Jadi jelaslah seperti bab kata pepatah, sudah terang lagi bersuluh bulan sangkap 30, bahawa setiap aspek dalam cerpen ini saling berkait dan melengkapkan antara satu sama lain. Alhamdulillah, kita telah menelusuri pelbagai aspek dalam cerpen ini. Kritikan penganalisisan membantu kita menilai karya dengan lebih mendalam, seperti peribahasa Melayu, yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Terima kasih kepada tetamu jemputan dan hadirin sekalian. Sekian sahaja daripada saya dan tetamu jemputan. Sekian, terima kasih.